Automekanika Kuala Lumpur 2025 membuka tirainya secara rasmi hari ini di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC, menampilkan lebih 300 pempamer dari 21 negara. Pameran perdagangan automotif ini menjadi simbol komitmen Malaysia dalam memacu transformasi industri automotif ke arah masa depan yang lebih lestari dan berteknologi tinggi. Majlis perasmian disempurnakan oleh Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan Industri, MITI, Faizal Muhammad Yusof. Acara ini diperluaskan ke 6 Dewan Utama KLCC, mencerminkan lonjakan minat terhadap sektor ini, bertepatan dengan kedudukan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN 2025. Pameran 3 hari ini menyatukan elemen perniagaan dan pengguna menerusi pelbagai segmen termasuk kereta klasik, JDM, dan kereta modifikasi audio. Antara jenama terkemuka yang menyertai termasuk Alienware LD, Arion, Emerald, EV Connection, Kinita, dan banyak lagi. Salah satu tarikan utama ialah bengkel praktikal dalam baik pulih kemalangan yang merangkumi teknologi ICE, NEVF serta keselamatan EV. Sesi langsung mengecat dan pembaikan voltan tinggi turut dipersembahkan, menyokong agenda karbon sifar. Forum seperti Automotive Mobility Solutions memberi fokus kepada elektrifikasi, pendigitalan dan daya saing serantau. Isu kelestarian turut diketengahkan sebagai strategi pertumbuhan jangka panjang dalam era penggunaan EV yang makin meluas. Autofest KL pula memikat pengunjung umum dengan paparan kereta ubah suai dan demonstrasi teknologi selepas jualan menjadikannya saluran pendidikan mudah tentang inovasi terkini. Secara keseluruhan, AMKL 2025 menjadi batu loncatan bagi syarikat tempatan membina jaringan global dan menembusi pasaran antarabangsa.